Panas. Lari, lari, lari. Lagi laju. Lagi lari, lagi laju. Kita support ke bagi tekankan? Lagi lari lagi. Itu dia tahu. Dia tahu dah. Dia tak apalah. Satu minit lama ni. Ha? Lama satu minit. Minit lama. Bukan 3 minit. Okey, berikan tepukan kepada adik sekejap adik. Adik Ifra Mikaela. Alright. So kita nak bagi peluang dekat juri untuk tengok outfit adik. Mungkin orang agak kot. adakah okey ke tak okey ke untuk beri markah? Adik boleh pusing sedikit. Alright. Okey, juri okey? Okey. Alright, terima kasih kepada adik Ifra Mikaela. Alright, menarik tak? Saya pun tak tahu baik. jadi ni dah habis tadi. Cakra api. Sama dia punya cakra api. Takkan motor mau bergerak. Tahu lah kalau aku macam ni. Balik. Dah macam jadi tau. Tampuk air. Baik-baik. Baik, tukar baju. Wah. Wih, ada wanita. Dah petang. Dah ada petang wanita. Okey, beri tepukan kepada adik Muhammad Amal. Alright, adik duduk depan dulu. Kita nak tengok. Okey, rapat ke? Okey. Saya tak perlu berlakon kan? Ada dua nasi. Oh bukan. Okey. Takut. Bukan kursi tu bukan untuk saya punya.
Minta maaf. Saya tak boleh sebenarnya bang. Okey, jadi Opa Bazmona, cuba cerita sikit. Kamu ni tentang apa? Movie ni tentang saya. Tahu lah cerita tentang kamu. Tapi mula macam mana? Dia macam mana? Oh, kau dah spoiler ya? Macam itu. Cerita ni mula dengan saya dan akhir pun dengan saya. Aduh, dalam macam ni, baik kan Bapak Zulai satu lagi. Nah, lah. Okey. Apa harapan kamu movie ini? Harapan saya, Ini dah. Stop itu gini, stop. saksikan saya, Opa Bazmona dalam Papa Zola The Movie. Oh, kejahatan. Terima kasih kebenaran. Buat aku hukum kau dengan kemampuan aku. Sayalah. Beri tepukan kepada Encik Muhammad Faiz bin Abdul Aziz. Okey, sekejap dulu. MC nak MC pula. Juri nak tengoklah juga outfit. Sebab tadi mungkin kita fokus pada apa? Persembahan. Tengok outfit okey ke, tak okey ke, ada tak kesempurnaan yang sana sini, sama ke tak. Alright. Okey. Alright, okey juri okey Okey, terima kasih. Tak, tadi cakap dengan siapa sebenarnya? Tok apa? Mana tok apanya tadi? Okey. Alright, seterusnya kita nak menjemput adik Muhammad Hayan Raikal. Okey, boleh bersedia dekat sini terus. Adik dah bagi lagu bagi lagu Hayan Raikal Alright, nak terus. Oh, nak terus duduk letak tengah. Okey. Inilah namanya stage presence. Dia gunakan tengah sikit ni. Ayah kata. Bukan? Pedang. Okey. Okey. So, adik di bawah. Okey. Alright. Tanpa membuang masa lagi, kita nak menjemput adik Muhammad Hayan Raikal. Wanita Galaxy Masa tak stabil. Boleh bertanya. Betul dia pakai design apa? Mana dia pakai itu? Ini. Hebat dia, main bersih-bersih. Okey, berikan tepukan adik sekejap adik. Berikan tepukan kepada adik Hayan Raikal. Adik, duduk depan ni. Juri nak tengok dekat-dekat sikit. Duduk depan sikit, pusing sikit, tunjuk pedang dulu. Tunjuk pedang dulu. Nampak tak? Wow, boleh cabut, boleh pasang. Ini bonus tau. Boleh cabut, boleh pasang. Alright.
Terima kasih adik. Okey. Tanpa membuang lagi, adik ini selepas ini adalah adik Hayan Noah. Masa lagi kita nak menjemput adik Muhammad Hayan Noah. Wah, kurang. Macam masuk. Sebab penat daripada pagi tadi. Barai semua. Buat video. Okey, habis. Okey, berikan tepuan kepada adik Hayan Noah. Adik, sekejap adik. Adik, duduk dekat tengah-tengah dulu. Adik, tadi abang nak tanya je. Uncle nak tanya je. Tadi bawa lepas ke rumah ke? Uncle nak ni. Oh memang sorry, maafkan saya. Okey, kejap adik. Kejap lah, begitu nak sembang kejap. Okey, tunjuk dekat juri. Pedang adik, baju adik. Spek beli kat mana? Beli kat mana? Okey, yes. Pusing sikit. Pusing sikit adik. Alright, okey, juri semua okey? Alright, terima kasih adik Hayan Noah. Tidak ada apa pegang sebab pakai spek tu kita tak nampak ni. Satu-satunya abang Papa Zola kita. Okey, mana dia? Encik Muhammad Saiful Iskandar. Okey. Ni Abang Zila. Okay. Dah ready ke? Ready? Okay. Tanpa membuang masa lagi, kita nak mempersembahkan Muhammad Saiful Iskandar. Kita akan tiga begini. Siapa manusia sama? Apa masalah? Kasih kebenaran. Hukum kau dengan kata-kata. Sayalah. Berani kau tidur suatu tidur aku rasa tidur lah. Memanglah tidur. Rasa tidur. Apa jenis dia rasa? Kau nak kena belum? Dia ambil balik yang kertas dulu. Tidurlah. Ini yang buat dulu. Siapa menang ni? Dah gini. Dah gini lagi ni. Oh, menang je. Tak jadi. Boleh. Boleh. Mana kau boleh pakai dari kau tidur? Kemudian tak pernah tidur. Tak berani. Londe. Kalian pintar antara tidak pakai pada tidak lawan aku. Berani kau menjajah aku? Okey, berikan tepukan kepada Encik Muhammad Saiful Iskandar. Okey. Boleh tunjuk sikit apa sikit. Alright. Okey ke? Okey, terima kasih diucapkan. Okey, boleh ni saya tolong ambil raksasa kerusi ni.
Okay, saya tunggu sikit. Cik ambil yang lain. Alright. Logo tapi basic tu macam ni baik. Apa tu ni? Basic ada. Logo main cara. Okay. Alright. Okay. Terus dekat atas terus. Dia nak dari tepi. Okey, baik. Dari sini dia. Dari sini dulu. Sini dulu. Nanti music dah start baru adik gerak. Okay. Tanpa membuang masa lagi, kita nak mempersilakan adik Anis Aira binti Hasnul Hakim. Anak kebenaran, saudara kecerdasan, orang berhidup pipi, kisah kecerdasan dan kebenaran. Orang berisau, setengah pembunuh, nak pergi bercuti, jangan lupa beritahu, itu sayang korang. Okay, terima kasih adik Anis Aira. Okay, jom adik. Kejap, kita nak tengok dulu dekat depan ni. Aduh adik, rugilah. Tak ada LED, kalau tidak boleh tekan beg kuning. Dia tunjuk aku tadi. Okay, boleh pusing sikit, boleh tunjuk dekat juri kita. Juri okay? Alright, terima kasih adik Anis Aira. Betul ke? Adik Anis Aira. Alright. Nak pinjam. Nak pinjam balik tak? Jangan balik kat juri. Balik kat juri, siap juri. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita nak mempersilakan Puan Nuraini binti Muhammad. Bila berbicara tentang perjuangan sebuah keluarga, ramai yang melihat merupakan seorang bapa yang keluar mencari rezeki. Namun, di sisi beliau ada seorang mama yang turut berjuang tanpa mengenal lelah. Mama bukan sekadar menjaga rumah dan anak-anak, tetapi turut memikul beban kehidupan bersama bapa. Ada penat yang disembunyikan, ada air mata yang ditahan, dan ada impian yang dikorbankan demi memastikan keluarga terus berdiri teguh. Bapa dan mama berjalan seiring, mengharungi susah dan senang bersama. Mereka saling menguatkan ketika lemah, saling mendukung ketika diuji, dan sama-sama berkorban demi memberikan kehidupan yang lebih baik buat insan tersayang. Kerana hakikatnya sebuah keluarga tidak dibina oleh perjuangan seorang sahaja. Ia terbina daripada dua hati yang sanggup berjuang bersama, saling melengkapi dan tidak pernah berhenti berusaha. Jangan berhenti. Apa tu? Ayat. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Nuraini. Okay Puan, depan sikit. Itulah. Tadi happy-happy, lompat-lompat dan semua ni kita sedih sikit lah. Sedih sikit. Okey, juri-juri semua okey? Okey, berikan tepukan kepada Puan Nuraini. Sama masa. Nombor ais tu. Saya letak sini. Tahun 2000. Wih. Siap bawa lagi. Macam kat DBKL luar. Okey, kita bagi masa dahulu untuk peserta set up. Nombor 3. Wih. Abang nak. Abang kan bawa Anik. Anik menang. Anik tengok je. Diorang ni cosplay abang ni. Abang ni kawan ni. Kawan. Okey. Adik Afan, dah bersedia? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1 muzik ya. 3, 2, 1 muzik.
Saya rasa saya betul-betul sedang berdiri di sebelah Bobo Boy Frostfire sebenar. Saya masih menanti lagi Bobo Boy sebenar, belum lagi muncul. Tapi ini adalah Bobo Boy Frostfire yang sebenar. Sebiji saya tengok ni. Okey, para juri nak tengok lagi ke? Pusing sikit dek, pusing sikit. Wow. Alright, itu saja. Beri kata tepukan kepada adik Afan Mikael. Terima kasih. Okey, peserta seterusnya Muhammad Fatul Islam. Boleh bersedia di sebelah lagi. Kita dah mempersilakan adik Muhammad Fatul Islam. Nampak tak? Ini adalah pakaian Bobo Boy sebenar. Tanpa disuruh pun dia dah post. Terbaik dia kata. Okey, sudah juri sudah? Okey, seterusnya. Peserta seterusnya. Menjadi raksa mengisi berikat agar aku bisa berdiri tenang sehingga bagaikan laksana melayu. Sorry ya, suara saya dah terjatuh. Awal dengan ending sama ya. Alright. Biskut ni rasa macam kertas pasir. Rasa kertas pasir. Bagi manusia tak sedap lah. Semua orang pingsan lepas makan. Okey, bahan-bahan dia 30 paket tepung, 20 paket gula, 30 bar coklat, 5 ketul mentega, rempah kurma, serai, 5 purut. Ini nak buat biskut ke nak buat standar? Okey, terima kasih yang diucapkan kepada Nurzati Bil.
Rezeki lah adik tadi mana? Adik pipi tadi. Mana tadi? Itulah saya cakap. Yang adik-adik ni bawa hadiah sekali. Kan hadiah boleh kongsi? Alright. Ibu terpulanglah nak duduk ke tak? Okey, seterusnya. Tempat ketiga jatuh kepada Saiful Iskandar. Papa Zola kita balik beg Adidas dan juga tumbler. Alright. Okay. Tahniah Papa Zola kita. Maaflah, saya yang suruh duduk tadi. Semua duduk. Okey. Kita tinggal 2 tempat saja lagi. Dua-dua pun hadiah backpack. Cuma nombor 2 kecil sikit. Nombor 1 besar sikit dan kita ada voucher. Jadi kita akan announce pemenang nombor 1 dahulu. Siapa lagi yang belum menang? Angkat tangan. Awak bukan. Bobo Boy, Crossfire dan juga Papa Zola. Alright. Kita announce tempat pertama dahulu. Pemenang bakal membawa pulang bag daripada, saya pun tak tahu tapi dia tulis American Tourist. Okeylah, tak apalah, party bag besar. Boleh turun tak? Dan juga voucher 100 worth of Sunway Points. Dalam ni ada kad tau. Boleh bawa family makan kat dalam ni. Alright. So, pemenangnya jatuh kepada Audio slow sikit. Audio slow sikit. Abang audio slow sikit. Slow sikit. Okay. Pemenang tempat pertama jatuh kepada Muhammad Affan. Nampak tak? Tahniah kepada adik Muhammad Affan. Tepukan kepada adik Muhammad Affan kerana berjaya membawa pulang bag, luggage bag yang besar dan juga voucher worth of RM100 Sunway Point. Alright, okay. Pause. Nampak tak? Saya tulis, saya cakap dia yang paling seakan sekali. Yang paling handsome sekali.